Islam, khususnya Malaysia, dah kita duduk di Malaysia lah, wajib tolak fahaman Khawarij ni. Wajib tolak fahaman takfir ni. Wajib tolak fahaman pelampau dia panggil gulu ataupun ekstrim ni. Bahaya. Yang mari daripada semangat Khawarij ni, bahaya. Pecah belah akan berlaku. Perbalahan akan berlaku. Fanatik akan berlaku. Kebencian akan berlaku. Kepuakan akan berlaku. Maki hamu akan berlaku. Mengkafirkan orang mudah. Akan kata musuh Allah. Menentang Islam. Akan berlaku. Dan boleh membawa kepada perbunuhan. Bahkan bukan sahaja Malaysia lah. Dunia kena tolak. Dan memanglah seluruh dunia ulama-ulama tolak belaka. Di Jordan ada ulama yang menolak. Syria ada ulama yang menolak. Di Mauritania, di Mesir. Mesir dulu Syekh Muhammad Ghazali. Di Qatar, Qaradawi. Di Syria dulu, Syed Ramadan Al-Buti. Di Saudi juga ada makna ulama-ulama yang tolak. Bahaya fahaman ini. Maknanya, setelah kita cerita Khawarij, cerita Syiah, cerita Pelagulu, cerita takfir ni, keputusannya ialah ijma' ulama' maknanya. Sepakati ulama-ulama dulu, Imam Ghazali dulu, Ibnu Abbas dulu lagi maknanya. Dan Nabi sendiri pun, Allah Ta'ala sebut sendiri, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan yang demikian kami menjadikan kamu umat yang sederhana. Pertengahan. Tidak boleh melampau. Kalau takfir tu melampau lah. Kalau ghulu tu melampau lah. Kalau dia tidak sederhana lah. Kalau Khawarij tu pelampau lah maknanya. Nabi sebut dalam hadis, khairul umuri